Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke rumah Allah pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini, hari Jumaat, di bulan yang penuh dengan kebaikan, rahmat, serta keampunan daripada Allah, bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini kita sudah pun memasuki hari yang ke-9 Ramadan tahun 1447 Hijri. Sudah lebih seminggu kita bersama-sama dengan Ramadan. Berbaki lebih kurang 3 minggu. Mudah-mudahan segala amal soleh yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah. Dan mudah-mudahan apa yang masih berbaki ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dengan amal ibadah yang sebaiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal yang kita laksanakan dan juga dikira sebagai amal salih untuk kita bawa sebagai bekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan Ramadan ini. Salah satunya diberikan kemuliaan pada Ramadan dengan dipilih untuk diturunkan kalamnya, yakni kitab suci Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang Allah sebut pada beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada ayat yang lain Allah menyebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pada ayat yang lain Allah juga menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kesemua ayat-ayat ini menjelaskan tentang penurunan Al-Quranul Karim, baik pada peringkat pertama, kedua ataupun ketiga, daripada Allah kepada Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, yakni langit dunia. Kemudian daripada langit dunia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesemua peringkat proses penurunan ini berlaku pada bulan Ramadan, pada malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 13 tahun. Selama lebih kurang 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Bermula dengan wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama dalam suratul Alaq diturunkan kepada Nabi. Dan proses permulaan penurunan ini berlaku juga pada bulan Ramadan. Sebagaimana setiap kali menjelang 17 Ramadan kita mengadakan sambutan Nuzulul Quran.
Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan Ramadan ini dengan dipilih. Bulan inilah bulan yang diturunkan kalamnya yang mulia, kalamnya yang suci, kalamnya yang agung. Sebab itulah kita melihat apa juga yang terkait dengan Al-Quran itu mulia. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran pada malam yang disebut malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia sehinggakan malam ini nilainya lebih besar, lebih mulia daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah pilih bulan Ramadan untuk diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan rahmat. Berbanding bulan-bulan yang lain, apa yang ada pada Ramadan tidak kita dapati pada bulan-bulan yang lain. Allah turunkan Al-Quran ini melalui perantaraan Jibril alaihi salam yang membawa wahyu. Maka Jibril adalah semulia-mulia malaikat. Allah turunkan Al-Quran ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul adalah sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab bilisanin Arabiyyin mubin. Bahasa Arab menjadi mulia dan diangkat kemuliaan bahasa Arab dan juga bangsa Arab ini dengan sebab Islam, dengan sebab Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran ini di dua bumi, Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah menjadi semulia-mulia tempat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah, kalau seandainya kita inginkan kemuliaan di sisi Allah, sama ada kemuliaan itu di dunia ataupun kemuliaan itu di akhirat, tidak kita mesti berdamping dengan Al-Quranul Karim. Kena tumpang kemuliaan Al-Quran. Sama ada dengan kita mempelajarinya, bagi boleh baca, bagi boleh faham, kemudian kita tadabbur, dan kita beramal isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita. Belajar bagi boleh usaha. Kerana Al-Quran ini salah satu daripada kelebihannya Allah bagi mudah untuk dibaca dan dihafaz. Sebagaimana Allah sebut berulang kali dalam kitab suci Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Demi sesungguhnya kami bagi mudah Al-Quran itu untuk dibaca, dihafaz. Sehingga itulah kita melihat anak-anak kita yang walaupun umur 4-5 tahun boleh baca Fatihah dengan baik, hafal surah-surah lazim dengan lancar, ingat surah Yasin dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang bercakap Melayu pun tak fasih lagi, tapi boleh baca Quran dah. Sebab ialah dia belajar. Yang keduanya Allah beri kemudahan untuk dibacakan di lidah-lidah manusia. Walaupun kita bukan daripada kalangan mereka yang reti bercakap bahasa Arab. Maka ini di antara kelebihan yang Allah berikan pada Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada alasan untuk kita kata mengaji Quran ni payah. Melainkan kita sendiri yang balok malah. Ustaz masuk mengajar Quran, kita tuang kelas. Sebab tu kalau kita tengok suasana di masjid di surau, kalau malam mengajar kitab, kalau baca kitab fiqh, kitab hadis, kitab apa pun, ramai hak mai mengaji di surau, di masjid, ramai. Berbeza kalau lah ada guru mengajar talaqi, tahsin Al-Quran. Kena baca seorang-seorang pula, lagilah tak ada orang, cerah. Pakai tak mai habis. Dia kata aku tak erti. Pasal tak erti itulah yang suruh mai mengaji. Dia kata aku tak boleh, saya kena baca depan ustaz. Ya, sebab Al-Quran itu mesti diambil dengan cara tu. Bukan cara dengar Tok Guru syarah, kita tadah telinga tak cukup. Quran tak boleh dengan cara lagu tu. Ulama sebut, nakkan Al-Quran ini mesti ada dua kaedah. Yang pertama, guru baca, kita anak murid dengar, perhati bacaan guru. Lagu mana guru baca, huruf sebutan dia tebal, nipis, dengung, izhar, panjang, pendek, waqaf, ibtidak. Tengok, perhati. Dia baca, kita ikut. Ataupun kita perhati. Ikut lagi baik, sambil perhati. Habis dia baca,
Dia kata kamu pula, kita pula anak murid baca satu-satu, seorang-seorang baca. Tu yang mengaji Quran ni dia lambat. Kena sabar. Tu yang tok guru Quran tu dia cengih. Kalau hak cengih cepat boleh. Kalau tok guru Quran cengih ni sama ada cepat boleh, sama ada cepat tak mai terus. Dia main semalam, malam kedua bini tanya, abang bukan ada kelas Quran ke malam ni? Kata aku tak pergi dah. Taubat aku tak pergi dah. Malam kena terkah 3 kali malu ke orang. Lepas tu sampai bila pun tak boleh. Tapi kalau tok guru cengih ni kita sabar duduk dengan dia, tak boleh. Dia mesti lagu tu. Baca seorang-seorang tok guru nanti dengar bacaan kita. Tang mana yang bacaan kita tak betul, sebutan kita tak kena, longgak dan sebagainya, dia akan nanti perkemaskan bacaan kita tadi ni. Tegur satu-satu. Bila berlaku dua proses ni, guru baca, anak murid dengar, anak murid baca, guru pula dengar dan memberi teguran pada bacaan anak murid. Semua orang boleh baca Quran dengan baik. Yakinlah pasal Quran ni Allah turunkan untuk kita semua, bukan untuk orang Arab saja. Orang Arab pun kalau dia tak mengaji, baca Quran teruk sopa tu juga. Orang Arab kalau dia tak mengaji Quran, tajwid apa semua, berselerak juga baca Quran, bukan semua baca okey. Tapi kalau dia mengaji, hebatlah. Sebab bahasa dia, lahjah dia, lidah dia sebut kalimah, huruf tu lebih baik sudah tentu daripada kita. Walaupun demikian, kita walaupun orang Melayu, kita boleh baca walaupun tak 100% macam dia. 90%, 95% boleh baca seumpama dia. Kalau kita mengaji daripada guru yang benar-benar boleh memberi tunjuk ajar yang betul pada kita. Hadirin yang dikasihi sekalian. Maka di sinilah, sebagaimana yang kita sebut dalam hadis yang kita baca dalam khutbah tadi, Nabi SAW sebut kepada para sahabat, ad-dinun nasihah. Nabi kata agama itu nasihat. Lalu sahabat pun tak berapa jelas apa yang Nabi sebut, nasihat lagu mana, nasihat untuk siapa. Lalu Nabi kata nasihat itu lillah, untuk Allah, bagi Allah. Nak nasihat lagu mana? Untuk Allah. Dengan makna kita beriman dengan Allah. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Menjunjung segala titah perintahnya. Meninggalkan segala larangannya. Buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang. Kemudian nasihat untuk untuk siapa? Wali kitabihi. Nasihat untuk kitabnya. Kitab suci Al-Quranul Karim. Apa makna? Beriman dengan Al-Quran. Tidak merasai sedikit pun keraguan apa yang Quran sampaikan pada kita. Walaupun satu huruf. Sebab tu di awal-awal Quran Allah dah sebut dah. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Itulah, yakni inilah kitab dia Al-Quran. Kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Kitab yang Allah turunkan menjadi hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan apa isi kandungan Al-Quran. Berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Usaha baca bagi boleh. Rugi kita kalau tak boleh baca, kerana Quran ni sumber pahala yang paling besar. Yang Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa baca satu huruf daripada kitab Allah, yakni daripada Al-Quran, dia dah dapat satu kebaikan. Satu huruf sahaja dia baca, dikira satu kebaikan, fal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan Allah ganda 10. Nabi kata, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu dikira satu huruf, tak. Tapi alif kira satu, lam satu, dua, mim satu. 3 huruf, alif, lam, mim, 3 huruf, 3 kebaikan. 30 pahala Allah gandakan pada kita untuk kita baca Quran. Lebih-lebih lagi Ramadan, lebih-lebih lagi lah amal sunat, Allah bayar pahala seumpama amal fardu. Tiba-tiba kita tinggal sumber kerja yang sikit tapi upah besar. Kita tinggal. Kita duduk bulan buat hak lailah, kerja teruk tapi upah. Ada upah juga. Tapi kita tinggal hak ni, rugilah kita. Sebab itulah Nabi SAW meletakkan golongan yang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik golongan di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran, mengaji Quran, wa 'allamahu, bila dia boleh baca Quran, dia reti Quran, dia ajar pula Quran pada orang lain.
Sebab tu jangan berasa hina, jangan berasa lekeh. Kalau kita ni mengaji Quran, kalau tok mak ayah kita tok guru Quran, jangan berasa lekeh. Kadang-kadang dia berasa segan nak abad kau orang. Orang tanya ayah kerja apa? Ayah kerja kampung ya. Kerja apa? Kerja kot kampung ya, kerja tak ada, bukan kerja kerajaan apa. Dah kerja apa? Kerja muhung-muhung tu ya. Muhung-muhung kerja apa? Mengajar Quran. Ada mengajar Quran muhung-muhung. Patut bangga ayah kita tok guru Quran. Satu kampung tu boleh baca Quran pasal ayah kita. Nabi SAW tunjukkan penghormatan kepada ahlul Quran ketika dalam peperangan Uhud. Ramai di kalangan sahabat syahid. Ketika Nabi nak mengkebumikan dua orang sahabat, Nabi tanya dulu, di antara dua ni, A dengan B, siapa yang paling banyak ambil Quran, hafal Quran, ingat Quran, di antara A dengan B. Sahabat tunjuk, fulan ya Rasulullah. Contoh, sahabat kata A ya Rasulullah. Nak banding dengan A dengan B, dua-dua sahabat Nabi, dua-dua syahid dalam peperangan Badar. Cuma A ni lebih, pasal dia hafal Quran lebih, dia ambil Quran lebih pada B. Maka Nabi SAW mendahulukan A untuk dikebumikan sebagai penghormatan kepada dia pasal dia hafal ingat ambil Quran lebih daripada B. Tu Nabi dah tunjuk isyarat pada kita. Nak cari kemuliaan kena duduk dengan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak kita ada apa Quran tu, mereka golongan mulia. Mereka golongan mulia di sisi Allah. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran ni, mereka ini adalah ahlullah. Allah umpamakan mereka sebagai ahli keluarga Allah. Bukan abang kata Allah dia ada keluarga. Tak. Tapi nak abang dekatnya hubungan mereka ni dengan Allah. Relation, hubungan mereka dengan Allah. Sehingga mereka ini diumpamakan ahli keluarga Allah. Orang yang dekat. Macam adik-beradik kita, macam kita adik-beradik. Pertalian tu dekat. Wa khassatuh, dan merupakan golongan istimewa, VVIP di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan duk berasa benci, meluat, sakit hati, marah. Ada orang tak boleh tengok budak-budak Hafiz ni, dia berasa serabut, dia berasa lemah, dia berasa nak marah, dia berasa benci. Tak tahu pasal apa Allah. Jangan. Walaupun kadang-kadang mungkin pakaian mereka tu selekeh. Walaupun kadang-kadang mungkin pakaian mereka tu kita tengok melemut. Jangan. Mereka siang malam duk, mulut tu duk mengapai Quran, mengulang Quran. Sampai ke malam, esok bangkit awal, pegang Quran dulu. Sepanjang hari duduk dengan Quran. Ini golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kalau Allah berikan pada kita anak-anak cucu zuriat yang mau duduk dalam kalangan golongan yang seumpama ini. Hadirin yang dikasihi sekalian. Di antara nasihat untuk Quran juga sebagaimana yang kita sebut tadi ialah memuliakan Al-Quran itu sendiri. Kena mulia. Kita ni tak pegang Quran kalau tak ada ayat semayang ni tak pegang. Memang tak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh sentuh Quran. Kecuali orang-orang yang suci daripada hadas kecil, hadas besar. Mak badan kita tu najis, kotor. Walaupun dalam rupa bentuk. Kerana kita tak suci. Jadi nak pegang, nak tanggung Quran, kitab suci, kalam Allah ni perlu dalam keadaan kita ni suci. Kita tak letak Quran tempat-tempat yang rendah. Kita tak letak Quran di tempat-tempat yang anak-anak kita duk main takut sekali lagi pijak, sepak dan sebagainya. Kan? Tapi bila kita tengok suasana hari ni ada orang yang sanggup buat penghinaan kepada Quran, pijak lebih-lebih lagi. Ini suatu benda yang sangat mencabar kemuliaan dan kesucian Al-Quranul Karim yang merupakan kalam Allah yang wajib kita pertahankan. Sebab itulah, apabila kita melihat dalam pandangan-pandangan para ulama, di antaranya yang disebut oleh para ulama, ulama berijma'. Mana ulama sepakat mengatakan bahawa siapa yang meremehkan Al-Quran dan merendahkan atau menghina sama ada keseluruhan Al-Quran atau sebahagian daripadanya, atau meremehkan mushaf. Mushaf itu makna Quran itu sendiri. Buku Quran itu kita panggil mushaf. Atau dia buang pada tempat-tempat kotor. Tempat yang tidak sepatutnya. Longkang, jamban, tong sampah dan sebagainya.
atau dia mendustakan sebahagian daripada apa yang didatangkan oleh Al-Quran, sama ada dalam bentuk hukum, berita, cerita dan sebagainya, atau dia menafikan isi kandungan Al-Quran, maka sesungguhnya dia adalah menjadi kafir. Kalau dia orang Islam, jadi kafir. Dia jadi kafir dengan sebab dia menghina, merendah-rendahkan Al-Quran. Manakala bagi orang bukan Islam yang melakukan perbuatan menghina perkara suci dalam agama Islam, akan diberikan balasan azab yang pedih, dan perbuatan penghinaan mereka tersebut perlu mendapat hukuman sebagai pengajaran pada orang lain. Allah sebut dalam Quran, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul yang sebelum daripada Nabi SAW. Bukan Nabi saja, sebelum daripada Nabi, berapa ramai golongan yang bangkit mempermain-mainkan, memperolok-olokkan, memperbodoh-bodohkan Nabi yang diutuskan kepada mereka. Termasuklah kan kitab-kitab yang Allah turunkan bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka mengejek-ngejek, di antara mereka ditimpakan balasan bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan. Imam Ibn Katsir pada menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa golongan kafir itu akan ditimpakan azab yang dahsyat, di mana mereka menyangkan, di mana mereka akan ditimpakan azab siksaan yang amat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni orang Islam kena ada hati, kalau tak ada perasaan marah, tak ada perasaan geram bila tengok orang pijak Quran, orang hina agama kita, orang buat penghinaan terhadap kalam Allah, masalah jiwa kita. Kan? Ini satu penghinaan yang sangat wajib atas kita memelihara. Dan menjadi tanggungjawab pemerintah lah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya supaya benda ni tak berulang. Kan? Supaya benda ni tak berulang. Buat salah maaf tadi. Dia naik lemak, dia tak heran dah. Dia buat apa pun dia tak takut sebab tak ada. Macam anak-anak kita lah, kalau buat salah, kita biar. Buat salah, kita biar. Buat salah, kita. Dia akan kekal dalam kesalahan tadi. Sebab tu Nabi SAW suruh kita ajak anak-anak kita semayang umur 7 tahun. Beri tempoh 3 tahun. Lepas 3 tahun dia tak semayang, Nabi suruh tibah. Mana ada hukuman. Supaya lepas ni hang jangan tinggal lagi dah semayang. Hang tinggal semayang ada hukuman itu. Walaupun tibah itu kadang-kadang tak sakit. Tapi oleh kerana ayah dia yang tibat. Ayah yang tibat, yang dia selama ni duduk manja dengan ayah dia. Ayah dia sayang dia, tiba-tiba ayah tibat dia. Anak-anak akan mudah terasa dan hati dia akan dapat dibentuk. Kita berjaya mendisiplinkan dia untuk dia tidak memperkecil-kecilkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, kita pasal sedih ingat dalam bulan Ramadan ni, bulan kita sambut Ramadan, dan Ramadan juga bulan kemuliaan Al-Quran. Ini satu tindakan yang benar-benar mencabar ataupun sabaran orang Islam, dan juga benar-benar merendahkan dan menghina kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi menjadi tanggungjawab kita semua lah. Apa yang lebih penting adalah untuk kita balik semula, kemudian pakak-pakak belajar Quran, mengaji bagi faham, kemudian beramal dengan Quran. Kan? Kita ni duduk di hujung sangat-sangat dah. Dunia kita ni dunia hujung sangat-sangat dah. Selama mana kita berpegang teguh dengan Quran, selamatlah. Dunia celaru terah mana pun, tapi kalau kita pegang Quran, pegang sunnah Nabi, hadis Nabi, kita akan selamat. Jangan tinggal kedua-duanya ataupun salah satu daripada kedua-duanya. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.